info dan tarikh penting berkenaan dengan BPN 2.0. Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to my channel. Okey, hari ini saya nak kongsi sedikit berkenaan dengan BPN 2.0, iaitu berkenaan dengan jumlah bayaran dan juga tarikh-tarikh penting berkenaan dengan BPN 2.0 ini. Jadi di sini saya nak kongsi tentang jumlah bayaran terlebih dahulu. Jumlah bayaran yang diterima adalah seperti berikut, iaitu ada dua kategori, iaitu isi rumah dan juga bujang. Kedua-dua kategori ini juga dipecahkan kepada B40 dan M40. Jadi anda boleh lihat jadual pendapatan dan juga fasa bayaran. Fasa bayaran terbahagi kepada dua, iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Jadi bilakah tarikh bayaran BPN 2.0 ini? Okey, ini merupakan tarikh penting berkenaan dengan BPN 2.0 ini, iaitu semakan status boleh disemak pada 15 Oktober tahun 2020, dan sekiranya permohonan anda gagal, anda boleh buat permohonan baru ataupun membuat rayuan BPN 2.0 ini pada tarikh bermula 15 Oktober juga sehingga 15 November tahun 2020. Jadi fasa bayaran yang pertama BPN 2.0 adalah pada hujung Oktober 2020 dan fasa kedua adalah pada Januari 2021. Jadi saya nak refresh balik, nak ingatkan, sekiranya anda dah memohon BPN 2.0 dan telah menerima bayaran sebelum ni, anda tak perlu kemas kini lagi. Tetapi sekiranya anda telah bertukar status seperti dari bujang kepada berkahwin atau berkahwin kepada bercerai, ataupun anda dah ada pertambahan ahli keluarga ataupun telah menukar nombor telefon, anda kena mengemukakan permohonan yang baru. Okey, kena buat permohonan yang baru. Jadi itu saja sedikit sebanyak tentang info penting berkenaan dengan BPN 2.0 ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya ini. Semoga mendapat manfaat. Bye.